أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang ada ni, marilah sama-sama kita berniat iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran, keampunan dan juga kerahmatan kepada kita semua. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, minggu lepas kita sudah pun selesai tadabbur surah Al-Fatihah berpandukan kepada tafsir mubin, tafsir mubin. Jadi yang ni edisi khas, yang mana kalau yang sebenar dia buat 5 juzuk. Jadi ada 6 lah, 6 kali 5 30. Jadi cuma yang ni buat khas untuk juzuk 30, bermula dengan Fatihah sebagai ibu Al-Quran, kemudian diteruskan dengan juzuk Amma, juzuk 30. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah yang kita nak bincang pada malam ini surah An-Naba, surah ke-78, Makkiyah, Makkiyatun. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ayat dia 40 ayat. Artinya kalau kita nak menghafal surah ini sehari satu ayat, kita hanya memerlukan 40 hari saja untuk hafal surah ini. 40 ayat, sehari satu ayat. Dan ayat-ayat dia sangatlah pendek. Ayat-ayat dia sangat pendek, mudah untuk kita hafal. Juzuk ke-30 ni banyak surah Makkiyah. Salah satu ciri-ciri surah Makkiyah adalah surah yang menceritakan tentang kiamat. Surah Makkiyah ni surah yang menceritakan tentang akidah, surah yang menceritakan tentang akhlak, surah yang menceritakan tentang kiamat. Surahnya, ayatnya kebiasaan pendek-pendek. Itu beza antara Makkiyah dengan Madaniyah. Jadi Makkiyah ni tak bincang lagi berkenaan dengan hukum hakam. Sebab waktu tu akidah musyrik tu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah masih lagi tidak betul. Maka tak boleh lagi nak ajak mereka mengerjakan syariat, betulkan akidah. Surah ini khusus mensyarahkan ataupun menghuraikan tentang suratul Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan, pada hari kiamat nanti, hari pembalasan. Dalam surah ini ada penerangan yang terperinci berkenaan dengan hari pembalasan. Baik, kita baca pengenalan surah. Surah An-Naba atau dikenali juga sebagai surah Amma. Amma yatasaalun. Amma tu diambil daripada ayat pertama. Dan juzuk ini juga dikenali sebagai juzuk Amma berdasarkan pada ayat pertama surah An-Naba. Ialah salah satu surah Makkiyah. Tadi kita dah bagi tahu surah Makkiyah ni apa dia punya ciri-ciri dia. Yang mengandungi berita dan perkhabaran penting tentang hari kiamat. Surah kita ni fokus yang pertama tentang hari kiamat.
Jadi maliki yaumiddin. Yaumiddin tu hari agama. Hari agama, hari kiamat. Yaumul hasyr, hari pengumpulan. Daripada umat zaman dulu sampai umat Nabi SAW dikumpulkan pada hari tersebut. Kehidupan semula sesudah mati. Tak cerita pasal hukum, tak cerita hanya pasal huru-hara kiamat, tapi cerita juga pada hari kebangkitan nanti. Sesudah mati, ke mana kita pergi. Dan perhimpunan agung, Yaumul Hasyr, hari mahsyar, pada mahsyar, yang kumpul pada mahsyar. Asas perbincangan surah ini merangkumi persoalan akidah. Jadi kita dah maklum dah, surah Makkiyah ni cerita pasal akidah atau kepercayaan, keimanan tentang hari kiamat yang menjadi bahan ejekan dan sendaan golongan musyrikin. Golongan musyrik ni dia tak percaya adanya kehidupan selepas mati. Betul ke kita ni setelah mati, tulang hancur lebur, kita ni dibangkitkan semula? Dia tak percaya. Amma yatasaalun, mereka bertanya tentang kiamat. Itu sebenarnya bukan bertanya, mereka ragu-ragu, bertanya secara sindir. Ya ke kita ni akan dibangkitkan nanti? Ya ke nenek moyang kita nanti akan dibangkitkan? Tak bangkitkan pun. Sebab pakai logik akal, dah mati hancur lebur, macam mana nak bangkitkan balik? Ya ke ada timbal balas nanti? Buat jahat dibalas jahat, buat baik dibalas baik. Ya ke ada? Jadi dia bertanya itu secara sindir. Orang ni, seorang pelajar, dia ada macam-macam soalan. Soalan ini miftahul ilm, soalan ni pembuka pada ilmu. Tapi ada soalan dia nak uji. Dia saja tanya soalan menyindir seorang guru. Itu umpama dia orang musyrik. Dia tanya bukan dia nak tahu, tapi dia sindir bawaan dakwah Nabi SAW. Surah ini dimulakan dengan persoalan berkaitan dengan kiamat, kehidupan semula sesudah mati, dan juga berkaitan dengan balasan bagi setiap perbuatan atau amalan, iaitu persoalan yang menyebabkan sebahagian penduduk Mekah yang syirik, musyrikin kita panggil, orang yang mensyirikkan Allah, itu berasa bingung sebab tidak ada dalam minda dia, ajaran dia, tidak ada dalam fahaman dia yang mati itu boleh hidup semula. Apa yang kita buat ini nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalam naratif dia, tak ada dalam pemikiran dia, tak ada dalam kepercayaan dia. Kebingungan mereka ini menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kalangan mereka. Ada dalam kalangan mereka yang percaya, ada yang tak percaya. Jadi dia sama-sama pun berpecah. Adapun kita, orang mukmin, orang beriman kepada hari kebangkitan, beriman pada hari kiamat. Itu satu keimanan, tidak ada yang mengingkarnya kalau kita beriman. Rukun iman kita tu. Dan mereka akhirnya terbahagi kepada 20 golongan, iaitu yang mempercayai dan yang menolaknya. Sampai 20 berpecah ya, sebab tidak ada asas yang tepat. Bukan asas daripada wahyu, bukan agama daripada Tuhan, bukan agama langit. Surah ini seterusnya mengemukakan perbandingan yang berkaitan dengan dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Tuhan yang berkuasa mencipta alam ini beserta segala isinya yang menakjubkan. Ayat dalam surah An-Naba ni juga, ayat-ayat dia menerangkan juga berkenaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan ini pentadbir, pencipta alam ini. Jadi dalam ayat ini dia cerita apa ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Secara logik akal musyrik yang dah mati macam mana boleh hidup semula? Yang dah hancur ranap macam mana boleh hidup semula? Dalam surah ini datangkan logik yang melawan logik mereka. Kalau Tuhan boleh menciptakan daripada tak ada kepada ada,
maka teramat mudahlah Tuhan nak membangkit yang dah ada dah. Nanti kita tengok satu-satu. Selanjutnya pula surah ini menyebut perihal kehidupan semula dan kiamat dengan menentukan waktu dan tempoh hari itu berlaku. Ia merupakan hari penentuan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ashabul yamin, golongan yang kanan, golongan yang diberi nikmat, ataupun golongan kiri, golongan yang akan menerima akibatnya, akan dihumban ke dalam api neraka. Iaitu hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua orang yang terdahulu dan yang kemudian untuk dihisab amalan mereka. Di surah ini menceritakan tentang kiamat, yaumul hisab dan akhir kita kat mana. Sebenarnya diceritakan banyak event ni. Bukan syurga neraka. Mula daripada kiamat, lepas tu dibangkitkan tiupan sangkakala 1, tiupan sangkakala 2, yaumul mahsyar, yaumul hisab, barulah pada syurga dan neraka. Dalam surah An-Naba. Sebab tu nama dia An-Naba. An-Naba ni artinya berita yang besar. Ada 3 syarat sesuatu berita tu dipanggil An-Naba dalam bahasa Arab. Iaitu yang pertama, mesti berita besar. Sesuatu perkara yang besar je yang masuk berita ni. Berita jam 8 ni, hak besar-besar. Dia tak masuk cerita kucing kita hilang, sipar kita turun sejik hilang. Tak masuk gitu. Cerita pasal tu Amerika tu sekarang duduk berperang ekonomi dengan China. Masuk apa-apa, politik ke, ekonomi ke, ataupun kemalangan yang besar-besar. Kalau kita naik basikal jatuh, tak masuk tu. Digilis trailer, besar-besar. Jadi salah satu cerita An-Naba ni dia mesti berita besar. Cerita tentang kiamat ni cerita besar ni. Cerita tentang diri kita, perjalanan hidup kita. Kita sekarang ni baru berada di fasa 2. Sebelum ni kita berada di fasa 3. Sebelum ni kita berada di alamul arwah, roh lagi kita. Lepas tu alam rahim ibu. Lepas tu alam dunia kita sekarang ni. Kekal ke kita tak sini? Tak. Nanti pergi pula alam barzakh. Semua pergi alam akhirat. Dalam cerita surah An-Naba ni cerita tentang kita, perjalanan hidup kita, yang mana kita akan lalui selepas kita mati. Kemudian surah ini membincangkan pula persoalan neraka Jahannam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir. Orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah. Iaitu neraka yang mengandungi berbagai jenis dan rupa azab yang tidak terperi sakitnya selain penuh dengan kehinaan. Dia cerita tentang kiamat dulu. Dia cerita tentang neraka dulu. Dalam surah ini neraka dulu, baru cerita pasal syurga. Perbincangan berkaitan dengan orang kafir diikuti dengan perbincangan berkaitan dengan orang yang beriman. Biar mari takut dulu. Kita orang beriman ni nak kena rasa takut dulu. Jangan rasa sedap. Kawan beriman dah, apa beriman dah, mari rasa selamat. Jangan rasa selamat, kena rasa dak selamat dulu. Dengan rasa dak selamat itulah kita akan berhati-hati. Kemudian dia bercerita tentang orang yang beriman dan bertakwa yang akan dikurniakan berbagai jenis nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau kita tengok seperti tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab tu kata suratul Fatihah tu ibu. Jadi surah-surah lain tu menafsirkan suratul Fatihah sebenarnya. Perbincangan ini berdasarkan gaya bahasa Al-Quran yang menggabungkan bentuk galakan dan ancaman. Galakan dan ancaman ni salah satu bentuk dakwah Al-Quran. Dipanggil targhib dengan tarhib. Targhib dengan tarhib. Galakkan, targhib ni nak suruh orang cinta akhirat, cinta akhirat. Tarhib nak bagi jauh daripada rasa cinta dunia.
Bukan jauh daripada dunia. Nak jauh pada dunia macam mana? Kita di atas dunia. Cinta kepada dunia tu. Akhirnya surah ini diakhiri dengan membicarakan perihal kesusahan dan kesengsaraan hari kiamat, iaitu setiap orang kafir berangan-angan dan berharap untuk kembali menjadi tanah sahaja. Mula-mula cerita dalam surah An-Naba ni, ayat pertama mereka sindir. Ni kecantikan bahasa Al-Quran. Ayat terakhir bila tahu hakikat, alangkah baiknya aku jadi tanah je. Tanah-tanah ni tempat orang pijak, tempat bawah, tempat di bawah, sampai sanggup menjadi alas kaki manusia lah. Hinanya sehina orang yang cuba menyindir soal agama, cuba menyindir Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena mengangkat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil. Apa yang disuruh tinggal. Kalau tidak kita akan jadi sehina-hina manusia. Tanpa dihimpunkan dan tidak dihisab amalannya, jadi tanah lagi baiklah kalau gini. Itu kata-kata orang musyrik dulu, dia menganjing, sindir akan soalan tentang kiamat. Jadi kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Ni bertanya-tanya bukan nak tanya betul, tapi bertanya sindiran. Betul ke ada hari kiamat? Betul ke kita dikembalikan nanti? Betul ke ada hisab? Betul ke itu soal nganjing. Nganjing. Orang kafir menolak kedatangan hari kiamat itu bertanya-tanya sesama mereka dalam keadaan penuh terkejut dan hairan. Anin naba'il azim, bertanya tu tentang apa? An-naba' al-azim. Letak pula sifat bagi an-naba'. Berita an-naba' tu berita besar tak? Azim, berita besar, agung, berita yang besar. Mereka bertanya-tanyakan tu tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, iaitu berita kebangkitan manusia hidup semula, menerima balasan. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi sebut Syayabatni Hud, telah menyebabkan aku ni tumbuh uban. Wahyu turun, siapa tumbuh uban Nabi? Beratnya ayat-ayat yang turun pada Nabi ni. Surah Hud, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ni sebelum surah ni lah, surah An-Naba ni, dengan An-Naba. 4 surah ni turun menyebabkan Nabi ni berubah. Yang mana kita tahu, kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah tu, uban Nabi ni 20 helai. 20 helai tu. Jadi sebanyak-banyak surah lain tu tak menyebabkan Nabi berubah, tapi 4 surah ni menyebabkan Nabi berubah. Beratnya cerita pasal benda besar ni. Sebab tu Anin Naba'il Azim ni cerita besar. Jadi kita pun sebagai orang beriman nak menganggap cerita ni besar. Beriman cerita ni besar. Bukan hanya dengar, sekadar dengar, tapi dengar dengan penuh takut, dengar dengan penuh keimanan, dengan penuh nak melakukan perubahan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan berselisih mengenainya. Mereka pun tak tahu dibangkitkan tu macam mana, dihisab tu macam mana. Tak tahulah, sebab dia tidak ada dalam kepercayaan dia. Sebab tu dia buat jahat sejahat-jahat mungkin, sebab dia tak beriman pada hari hisab nanti. Begitu. Bukan? Tak ada orang. Betul. Ada hantu ni. Kalla saya'lamun. Janganlah mereka bersikap demikian.
Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari pembalasan itu. Nanti saya alam, mereka akan tahu. Dia pakai fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Nanti mereka akan tahu. Dan disebutkan sini sin. Sin ni kalau bahasa Arab menunjukkan hampir, dekat. Mereka akan tahu juga. Kalau saufa tu menunjukkan jauh. Thumma kalla saya'lamun. Ulang ni nak menunjukkan penegasan. Mereka sekali lagi jangan berselisih, jangan tak percaya. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa-apa yang akan menimpa mereka. Akan tahu nanti. Hakikat dia, balasannya akan diketahui nanti. Alam naj'alil arda mihada. Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 11 ni dia ceritakan tentang kita sebagai musafir di atas muka bumi. Tapi kena faham secara metafor, kena faham secara kiasan. Macam mana kita nak faham? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Kita ni di atas muka bumi ni, kita mencari rezeki Tuhan. Kita bekerja, kita beramal. Metafor dia, kita ni sekarang ni sedang bekerja. Kita pergi kerja. Bila kita pergi kerja? Esok pagi lah biasanya orang bekerja. Wal jibala autada. Dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya. Allah cipta bumi ini dan cipta juga gunung sebagai akar dia. Sebab dia nak cerita nanti, faham? Buang akar ni, habislah melayang. Dia cerita sekejap lagi. Sama juga macam rumah. Rumah pasak dia adalah tiang tu lah. Tiang. Cerita dia, alam naj'alil arda mihada, dibentangkan bumi ini sebagai hamparan, kita bekerja. Lepas kita selesai kerja kita balik ke rumah. Seperti mana kita balik ke rumah kita tu ada pacak-pacak tiang-tiang rumah. Wal jibala autada, seperti mana tiang-tiangnya bumi ini yang terdiri daripada gunung ganang. Lepas kita bekerja, kita balik rumah. Dan kita balik rumah, kita disambut oleh isteri kita. Wa khalaqnakum azwaja. Antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam diri setiap daripada kita ni ada pasangan dia. Kita pun tak tahu kita ni berpasang dengan siapa sebelum kita berkahwin. Tak ada tercetus pun dalam minda kita ni akan kahwin dengan orang kampung sebelah kita, orang di seberang jauh sana, di Borneo. Tak pernah terlintas pun dalam diri kita. Tapi Allah yang ciptakan. Setiap daripada kita ni ada pasangannya. Cerita pasal ayat ke-8 ini, metafor dia, selepas kita keluar bekerja, kita balik ke rumah. Di rumah itu kita disambut oleh keluarga kita. Tapi kita tengok nanti huru hara kiamat ni, apa yang berlaku terhadap pasangan kita. Hari ni dia tanya kita nak makan apa, kekurangan kita nak minum apa, tolong masuk kepada kita, khidmat kepada kita. Isteri yang solehah tu khidmat pada kita. Isteri kita pula tumpang rezeki kita, kita bagi nafkah kepada dia. Anak-anak pula
bergantung kepada kita. Tapi kita tengok keluarga yang bahagia ini, ke hari akhir datang kiamat nanti, dia takkan duduk sekali, takkan menyelamatkan. Oh, marilah kita selamat. Sebagaimana kasih sayang kita hari ini, rumah kita terbakar, ayah sanggup masuk ke dalam nak selamatkan anak. Tapi kiamat ni, mak menyusu mau tinggal anak. Dahsyat. Kiamat ni. Nanti dia akan cerita. Dia cerita dulu hak benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan biasa. Lepas ni kita tengok kiamat tu macam mana. Wa ja'alna naumakum subata. Selepas balik ke rumah, kita ni disambut oleh isteri kita, dan kita pun berehat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Tidur tu untuk kita berehat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam dengan gelap sebagai pakaian. Kita tidur dengan isteri kita. Isteri kita tu pakaian kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kemudian esok pagi kita sambung rutin yang macam mana semalam, keluar mencari rezeki. Dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terang, masa untuk mencari rezeki. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Atas langit ni sangat kukuh sehingga kan ada 7 petala langit. Kita ni manusia tak lepas pun langit pertama. Kajian saintis kita tak lepas pun langit pertama, ada 7 lagi. Pertama pun tak lepas. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar ciptaan Allah ini, hari akhirat kita dapat bayanglah huru-haranya macam mana. Dia tak melibatkan kampung kita, tak melibatkan Malaysia saja. Satu dunia. Dunia tu pula bukan bumi saja. Kita rasa bumi tu besar dah. Planet-planet lain, ciptaan tak tergambar daripada fikiran kita pun semua acah lebur menimpa kita suatu hari kiamat nanti. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Matahari itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan dia timur kut timur, tenggelam kut barat. Apabila Allah yang memerintahkannya, hari kiamat nanti Allah juga berhak memerintahkan matahari itu timur ke barat pula. Waktu itu salah satu daripada tanda besar kiamat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari awan itu, daripada awan, air hujan yang mencurah-curah. Hari ini kita tengok rezeki itu datang daripada air hujan. Daripada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, daripada air itu jadilah kehidupan. Air itu kita minum, air itu yang menumbuhkan biji benih menjadi makanan kepada kita. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tadi cerita tentang bumi, cerita tentang langit. Ini cerita pula tentang apa yang di langit turun, menghidupkan pula apa yang berada di bumi. Bukan bumi kosong kita duduk ni. Bumi itu juga menumbuhkan kehidupan yang lain. Wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya. Inna yawmal fasli kana miqata. Inilah ceritanya jadi fasa lain tadi.
Ayat ke-17 ni cerita pasal lain dah. Ayat sebelum ni tu nak menerangkan, nak bagi logik kepada orang musyrik, ni semua Tuhan ciptakan. Semua yang Tuhan ciptakan ni semua kita boleh tengok. Kita boleh tengok langit, boleh tengok bumi, boleh tengok biji benih tumbuh, boleh tengok belaka. Semuanya boleh tengok. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutus hukum itu adalah satu masa yang ditentukan. Fasl ni adalah bercerai. Yang mana sebelum ni kita bergabung, nanti satu tahap semuanya bercerai. Kalau hari ni gunung tu bergabung dengan bumi, jadi pasak kepada bumi, nanti dia akan bercerai. Kita sekarang ni hidup bahagia dalam keluarga kita, nanti kita akan bercerai. Bukan bercerai tolak tu. Kita akan masing-masing akan buat haluan masing-masing. Inna yawmal fasli kana miqata. Nanti semua kita cerita tadi, daripada ayat 6 sampai ayat ke-16 tu, semua akan bercerai belakang. Sekarang ni tu kesepaduan penciptaan tu dia jadi diri dia, jadi makhluk itu nanti akan bercerai. Kerana nak faham melalui atom-atom. Kerana atom dia tu sempurna, stabil, jadi dia jadilah makhluk yang itu. Nanti atom-atom tu semua akan berpisah, bercerai, hancur lebur lah, hancur lebur. Huraian dan kefahaman, yakni telah ditetapkan masa dan ketikanya yang tertakluk pada ilmu dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak didahulukan dan ditangguhkan walau sedikit pun. Takkan lambat, takkan cepat. Jadi orang akan tanya. Ada juga orang bila kita cerita takut ini pun, sedahsyat ini pun, dia akan mari dalam benak fikiran dia kata apa? Kiamat ni kan sebelum nak berlaku kan ada 40 hari kemarau. Kita ni pun hidup 50 tahun dah, 60 tahun dah. Kata Nabi SAW, anda ada siap baca hadis lagi. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi SAW ni di antara 60 ke 70 je. Tak dah hamba ni nak merasa kedahsyatan kiamat ni, dia kata. Dia kata gitu. Ketahuilah kiamat tu akan menimpa semua orang, sama ada kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kalau kita tak rasa kiamat besar pun, kita akan rasa confirm kiamat kecil, iaitu kematian. Mungkin zahir dia tak sama. Mungkin waktu kita mati tu kita tak rasalah huru-hara dunia, tapi kita akan rasa menyesalnya seperti mana menyesalnya orang hadapi kiamat. Menyesal tak ada amal. Kita mati rasa menyesal, tak ada buat, cukup amal. Penyesalan dia sama saja, cuma dia kecil sebab dia personal. Kita je rasa, orang sebelah kita tak rasa. Orang baca Yasin pada kita, anak-anak kita duduk tahlil semua, dia tak berasa dia. Kita seorang je rasa kematian, tetap kiamat, kiamat sughra. Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, menyatakan bahawa hari itu dinamakan sebagai hari penentuan hukum. Fasl tu juga bermaksud pemutus hukum. Artinya kita ni tak ada seorang pun daripada kita boleh confirm kita syurga neraka. Tak ada seorang daripada kita boleh rasa kita selamat. Boleh jadi kita banyak amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu ditentukan hukum. Sebab tu jangan kita buat kerja Tuhan. Hari itu baru ditentukan hukum. Sebab tu kita katakan surah ni juga mensyarahkan Maliki Yaumiddin. Tuhan yang akan menghukum dengan seadil-adilnya pada hari kiamat tu nanti. Sebab tak ada dah raja masa tu. Hanya raja sebenar-benarnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini nak bagi motivasi kepada kita, kalaulah ada benda yang berlaku tak adil atas muka bumi ini, kita jangan pasrah. Kita jangan kecewa sangat, sebab adanya mahkamah hari akhirat yang sangat adil. Hari ini
Peguam boleh kona nak lari daripada mahkamah dunia. Sebab hukum tu pun manusia yang buat. Manusia bolehlah kelentong. Masalahkan hari akhirat nanti hukum tu daripada Allah. Kita nak pusing macam mana? Dia tahu zahir dan batin, kita nak pusing macam mana? Hari penentuan hukum, kita ni dihukum sebagai orang baik ke tak baik? Kerana pada hari itulah Allah SWT menjatuhkan hukuman ke atas semua makhluknya yang telah ditentukannya. Sama ada bagi orang yang terdahulu dan orang kemudian. Orang dulu daripada zaman Nabi Adam lagi sampailah kepada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau dikumpulkan orang hak hidup sekarang ni pun dah berapa juta dah, tak tahu sesok dah hak hidup sekarang ni. Tak kira lagi tak kira kita meninggal tu. Umat Nabi Muhammad SAW pun tak tahu ramai mana dah hak akan datang, hak cucu-cicit kita, hak tak tubik pun lagi tu nanti. Ramai mana dah. Ni kan pula gabung dengan umat-umat hak terdahulu. Berapa ramainya manusia waktu tu. Jadi kita nak bangga apa? Kita ada apa? Amal soleh kita banyak mana? Apa hak menyebabkan pandangan rahmat Allah tu tertumpu pada kita? Apa amalan kita yang boleh mengangkat kita masa tu? Nak kata kita beramal tu, umat zaman dulu hidup lagi lama lagi, boleh jadi amalan soleh dia lebih banyak daripada kita. Waktu tu memang kita mengharapkan rahmat Allah. Nak mengharapkan amalan kita, tak ke mana amalan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut rahmat yang Allah SWT yang kita tengok hari ni, ibu boleh sayang kepada anak dia, dan macam-macam lagi bentuk rahmat orang yang manusia berkasih sayang antara satu sama lain tu. Rahmat yang kita tengok atas muka bumi itu hanya secebih rahmat Allah SWT. Rahmat lain tu disimpan di hari akhirat nanti. Sebab tu hari akhirat nanti orang dah confirm masuk neraka pun dengan rahmat Allah boleh masuk dalam syurga. Jadi kita berharap supaya kita ni mendapat pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, iaitu masa ditiup sangkakala. Dan waktu ni kita kena rasa cerita ni dah jadi lain macam dah. Cerita ni dah berubah dah. Tak macam tadi. Yang ni huru-hara dah berlaku dah. Iaitu masa ditiup sangkakala lalu kamu dibangkitkan hidup serta datang berpuak-puak kepada mahsyar. Jadi sangkakala pertama hancur semua. Sangkakala kedua dibangkitkan semula. Yang kebangkitan ni syarahan dia tu boleh tengok pada pembelajaran akidah lah. Pembelajaran akidah yang kata kita ni akan tumbuh daripada ajbuz zanak kita. Ajbuz zanak kita tu apa? Ajbuz zanak kita tu macam biji benih lah. Tulang punggung kita ni, tulang belakang kita ni ada hak ujung sekali tu. Hak tu dikatakan salah satu daripada makhluk Allah yang tidak hancur. Jadi tak hancur tu dia sebagai biji benih akan menumbuhkan kita. Jadi berasal daripada situ kita akan dihidupkan kembali. Ajbuz zanak tu perbahasan akidah lah. Huraian dan kefahaman. Tiupan sangkakala untuk menghidupkan semua yang sudah mati, lalu mereka pun bangkit dari kubur masing-masing secara berkumpulan untuk dihitung dan dibalas amalan masing-masing. Ini nak menjawab soalan pertama tadi. Orang musyrik ragu-ragu, adakah kita ni akan dibangkitkan? Al-Quran semuanya benar berlaku, semuanya fakta. Tetapi atas muka dunia kita ni, apa yang menjadi fakta? Yang menjadi fakta kepada kita adalah benda yang telah berlaku. Benda yang telah berlaku itulah kita boleh confirmkan. Betul tak? 31 Ogos 1957 benda dah berlaku dah. Hari kemerdekaan. Hari esok kita tak tahu. Kita tak boleh masukkan lagi dalam sejarah sebab dia tak berlaku lagi. Tapi Al-Quran dia cerita pasal benda yang dah berlaku. Tapi benda yang dah berlaku itu benar.
Fakta, bukan angan-angan, bukan fiksyen, bukan orang karang cerita, bukan. Itulah antara mukjizat Al-Quran. Dia cerita benda yang lepas, benda yang sekarang, benda yang akan datang. Itu Al-Quran. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nak faham ayat ke-19 ni, kita kena gabung dengan ayat ke-12 tadi. Allah membina, ataupun Allah membina di atas 7 petala langit yang kuat, yang kukuh. Artinya ada 7 petala langit. Wa futihatis sama, akan dibuka langit-langit itu, dipecahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Dibuka tu habis, ada dekat langit tu turun habis pada kita. Asteroid tak asteroidnya banyak ciptaan Allah, kata hara betul nanti. Dahsyat. Wasuyratil jibalu fakanat saraba. Gunung ganang hak kita kata tadi sebagai pasak, Allah ciptakan tercabut, dihancurkan, diterbangkan ke angkasa. Tak terbayang kita ni. Orang cuba nak buat filem 2012. Dia buat tu umpama tsunami je. Dia banyak cerita pasal air laut mari ke bandar New York. Kecil tu pun hara dah. Kecil nak dibandingkan yang betul. Dia nak buat macam mana? Gunung terbang, dia nak buat macam mana? Tak boleh nak buat. Dia nak angkat Everest tu, dia nak buat macam mana? Tak muat kamera. Nak gambar macam mana? Dah gunung ada berapa? Tak terbayang. Kita pun cuba bayang, tak terbayang. Terbang gunung ganang tu, subhanallah. Lalu menjadi ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panah di padang pasir. Dahsyat. Gunung hak besar tu kita nampak macam fata morgana sahaja. Dia punya terbang atas angkasa tu, nampak sikit-sikit kita. Inna jahannama kanat mirsada. Dah cerita pasal kiamat tadi tu. Ayat ke-17 sampai ke-20 tu pasal kiamat. Ni cerita pula pasal kita ni nak pergi mana ni. Tak ada cerita pasal yaumul qiyamah. Ni kita ni syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah disediakan. Ada juga tafsiran yang mengatakan mirsada tu mengintip, melihat-lihat, memerhatikan siapa nak kena kat aku ni, siapa yang akan masuk kat aku ni. Neraka tu dah aim dah. Mana ahli maksiat nak humban ni. Sebab apa? Sebab dinyatakan dalam surah Maryam, kita ni akan melalui neraka. Kita semua ni tak masuk pun akan melalui neraka. Sambil-sambil kita melalui tu, neraka seolah-olah duk lihat dah kepada kita. Takut kita. Sebab apa? Sebab nak menimbulkan rasa syukur kepada ahli syurga. Ahli syurga ni orang baik, orang soleh, orang muttaqin. Kalau dia masuk syurga, confirm dia bersyukur. Tapi kalau dia ditunjukkan akan kedahsyatan neraka, kemudian dia berjaya melepasi titian syirak, masuk ke syurga, bertambah-tambah lagilah bersyukur. Ibarat kita selamat. Kita ni terperangkap di dalam rumah terbakar, kemudian kita selamat, syukur. Kita akan bersyukur sangat berbanding dengan satu flat tu terbakar, satu rumah, semua akan keluar kan. Berbanding dengan orang rumah dia tak terbakar pun, dia terselamat. Kesyukuran dia tu mungkin tak macam kita. Memang rumah kita yang terbakar tu, kita menghadapi api tu, dia asap je. Tapi asap-asap pun bahaya juga lah, boleh menyebabkan pernafasan. Sama telah lagi orang baru balik kerja, rumah dia terbakar, dia baru balik kerja, bersyukur juga nyawa dia selamat. Tapi dia tak menghadapi huru-hara macam orang lain. Duduk atas rumah tu, turun sampai ke bawah tu. Nak bagi orang yang masuk syurga tu syukur betul-betul, tak jatuh dalam neraka. Itu hikmah dia, kita akan melalui neraka.
Lit-taghina ma'aba. Untuk siapa neraka tu? Untuk orang yang melampaui batas hukum Tuhan, sebagai tempat kembali dia. Tempat seburuk-buruk tempat adalah neraka. Sehina-hina tempat adalah neraka. Sedahsyat-dahsyat tempat adalah neraka. Hari ni tak boleh terbayang. Kita tengok penjara yang sezalim-zalimnya, kecil sempitnya, nak makan minum situlah. Makanan pun tak sedap, tapi itu makanan. Nanti kalau minuman tu, api yang menggelegak nak minum lagu mana, tapi tetap minum. Kita baca tentang neraka. Orang neraka ni dia minum juga api yang menggelegak. Kita akan datang satu perasaan, bapa yang dia minum juga. Memang dia nak minum lah, dia dahaga. Tapi dia minum juga tu kerana apa? Menambahkan lagi azab dia. Duduk saja dalam neraka tu pun azab dah, tapi dia seksa puluk dalam neraka. Neraka ni bukan penjara. Waktu kita duduk penjara, relax lah. Waktu mari bergaul dia kata-kata kita rasalah azab. Ada. Duduk sendiri dalam neraka tu tak buat azab pun, dah rasa azab. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berkurung-kurung lamanya. Allah. Tak kurung macam mana 1000 tahun. Satu hari. Akhirat tu bersama dengan 1000 tahun kita. Siapa pernah hidup 1000 tahun? Tak ada. Baru sehari. Sebab tu kata berkurung-kurung lamanya. Tak tahu berapa lama hidup. Kita ni, kita baca hadis, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadah saksi Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pesuruhnya, confirm masuk syurga. Persoalannya bila? Memang kita semua akan masuk syurga. Selepas dibakar kita tu, menghapuskan dosa-dosa kita tu. Tapi berkurung tu, berkurung lamanya, memang akan masuk akhir sekali. Tapi bila kita tak nak lah. Sebab tu kita minta hisab yang mudah, ataupun kita minta itu masuk syurga tanpa hisab. Sebab kalau kita dihisab, tak boleh nak lari dah. Kalau kita dihisab, tak boleh nak lari. Sebab tu kita minta masuk syurga tanpa hisab. Kalau pun kita dihisab, hisab itu dimudahkan. Kalau kita dah kena tahan immigration, kita tak boleh dah. Hari ni kita boleh buat muka kesian, hak jahat sikit, bagi duit, boleh lagi. Nanti tak boleh di mahkamah Allah. Ar-Rabi' dan Qatadah radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa tempoh mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu berterusan tanpa henti. Orang kafir ilal abad lah, sampai bila-bila. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula sebarang minuman. Tak rasa sejuk, rasa panas. Kita hari ni panas, tak ada elektrik pun tak boleh tahan dah. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air panas yang menggelegak, itulah minuman dia. Dan air danur yang mengalir. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amalan buruk dia. Buruk dibalas buruk. Itu pun kita baca dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita buat baik satu dibalas 10. Buat jahat satu dibalas 1. Artinya teruk betul lah orang yang dibalas jahat ni. Teruk betul lah. Sebab ikutkan dia kena buat 10 jahat baru menyamai 1 kebaikan. Maksudnya hidup dia ni jahat tu melebihi kebaikan dia. Padahal nak dapat ganjaran untuk baik ni 1 balas 10. Jahat betul lah. Orang jahat betul ni masuk dalam neraka.
Kerana sesungguhnya innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Dalam ayat lain dan ayat Quran yang lain, barang siapa yang lupa kepada hari perjumpaan dengan Tuhan, waktu hari perjumpaan dengan Tuhan tu Allah lupakan dia. Sebab tu sekarang ni kita kena ingat semua kepada hari kiamat. Ingat semua hari perjumpaan kita dengan Allah tu, supaya Allah ingat kita waktu perjumpaan nanti. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban, dan tiap-tiap sesuatu daripada bauan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Setiap amalan yang kita buat ni ada catatan berlaku. Sehingga kan dinyatakan dalam surah Al-Kahfi, kita sampai terkejut, kecil macam tu pun dia tulis juga. Kita tak sangka hak tu pun dihisap juga. Sekecil-kecil perkara, besar-besar tu lagi lah. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu azab yang disediakan dia. Seperti mana orang tu menganjing. Menganjing ni, betulkah ada balasan? Rasakan. Tak percaya sangat. Dihina sehina-hina. Kerana mereka tidak akan melakukan selain daripada menambah berbagai-bagai azab kepada kamu. Fadhuqu falan nazid. Kita berakhir dengan ketakutan dulu pada malam ini. Nanti kita tahulah nikmat ahli syurga, kena bagi pula minggu hadapan, insya-Allah taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa madhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alna lana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.